Orang tu menung mati kau tu tak? Okay guys, tadi dah meeting. Lepas tu dia orang nak saya turun ajar balik macam mana nak cuci rangka. Sebabnya rangka tu bila sampai dia kena tercuci. Bila cuci tu dia orang lambat. Lambat ni jadi alah, cuci rangka ni pakai tangan ni. Tu pun lambat. Jadi saya kena buat demo balik macam mana nak cuci rangka. Okay? Mari sambung. Jom. Turun daripada atas tengok bawah baru pukul 5. 4 lebih. Dah start ramai bye. Okay, ni tu rangka Am. Sini Am. Rangka ayam ni lagi sonang Am. Ni dah banyak kali dah ajar. Rangka ayam ni macam ni. Tarik ni. Lepas tu tarik sini, terbuang dulu. Bawah ni ke? Atas ni lah kan? Okey. Tu sikit. Cuci tu. Ni, kau besarkan dia. Besarkan ni. Kepak. Kepak. Jangan takut. Kepak kena buang lemak-lemak dia. Yang dalam tu kan dia tolak. Dah je lah. Tolak pakai jari. Macam tu, kau ambil. Kalau kau tarik, nanti dia punya tulang masuk dalam kau punya kuku. Lepas tu kau minta MC. Itu yang dia tak terdaya tu. Faham tak? Tapi itulah yang selalu jadi. Aku buang tadi yang belakang tu kan. Buang tu. Siap. Nampak? Dah siap satu kau. Jadi macam mana yang kau boleh buat benda ni sampai pukul 8 malam, 9 malam? Kan? Lagi satu, enjoy lah sikit buat ni. Takkan radio apa semua ni kau boleh nyanyi apa semua ke ni. Kau menong buat sini. Orang tu menong yang mati kau tu tak? Restoran Hatta di Bahau. Restoran Hatta di